Menang. Yang ajak orang bertumbuk dalam parlimen tu pun, itu pun sakit mental juga. Itu pun kalau boleh pun nak minta pergi jumpa dengan doktor. Dalam parlimen ni ajak orang bertumbuk. Okey, Memang tak ada akal. Gaya saya tak bagi, saya tak Pandang, bagi. ajak bincang macam itu bincang Macam itu sebagai bincang sign. Sebelum saya menyentuh perkara yang telah dibentangkan oleh rakan saya yang Muhammad Pulai, saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah mengumumkan penurunan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada ringgit Malaysia RM2.10 seliter di seluruh negara mulai Julai 2026 menerusi pembaharuan penyiasaran subsidi diesel yang lebih seragam dan bersasar. Saya menyentuh sebab kenaikan harga diesel ini juga memberi tekanan emosi kepada banyak... Jelutong, boleh saya tanya sikit? Saya belum... Yang menaikkan ni siapa Jelutong? Yang naikkan harga diesel Sahabat ni? saya, Pasir Mas, saya minta bertenang, saya akan selesaikan dan beri ruang dan peluang. Okey? Jelutong, Ya? dia tu ada masalah mental tu. Ada masalah mental tu dia tu. Ada masalah mental apa? Jelutong. Tarik balik. Buli ni pun, buli parti dalam pakatan masing-masing ni pun, ini pun masalah emosi juga ni. Ini pun masalah emosi. Buli. Yang Mak, Timbalan Speaker, saya ingat apa ni, Hulu Langak pun kita kena check juga mental dia tu sebab dia Terhadap kesihatan mental kanak-kanak. macam. Ya, silakan. Okey, kita sedang, terima kasih. Terima kasih Tuan Timbalan Ketua. Puan, terima kasih, lama tak jumpa. Okey, baik. Kita sedang membincangkan berkenaan dengan sakit mental. Adakah ini ada kaitan dengan kita kekurangan pakar psikiatri ataupun kita ada psikologi teknikal yang mana profesional ini perlu kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang Timbalan Ketua dan terima kasih semua ahli-ahli Dewan. Jadi saya ingin menyentuh berkenaan dengan kita perbincangan pada pagi ini berkenaan dengan mental, iaitu perbahasan penyata Dewan Rakyat bilangan 4 berhubung pengukuhan sistem kesihatan mental di Malaysia. Isu ini amat penting dan kita rasa satu yang signifikan dalam kehidupan seharian yang berlaku dalam negara kita sekarang ini. Kesihatan telah ditarik balik, telah dikurangkan kepada, kalau tak silap, 2 ke 3 bilion. Kalau saya silap, tolong perbetulkan. Tetapi diumumkanlah peruntukan Kementerian Kesihatan ditarik balik dengan juga Kementerian Pendidikan yang mana ini melibatkan pembinaan modal insan. Inilah yang nak menjana pemikiran rakyat supaya tidak terlibat dalam perkara-perkara yang unhealthy practice ataupun yang tidak sihat ini. Tetapi kerajaan menarik perkara ini dan meneruskan rasanya pembinaan LRT di Pulau Pinang sehingga 16 bilion. Ini satu perkara yang kita harus melihat kepentingan semasa. Apakah keperluan kerajaan? Kita tengok sekarang, kerajaan mengumumkan penurunan harga minyak. Ini juga satu penyakit mental. Kerana kerajaan juga yang mengumumkan kenaikan minyak dan umum turun pun orang yang sama juga. Jadi nak melihatkan satu kita dipuji apa, ini adalah satu penyakit mental tahu. Buat kerja kalau kerana bukan lillahi ta'ala akan menyebabkan beginilah jadinya. Jadi kita harap supaya perkara-perkara begini, modal insan ini dibina di peringkat persekolahan sehinggalah ke peringkat universiti. Walaupun dia doktor, walaupun dia lawyer, tetapi dia mempunyai penyakit mental. Baru-baru ini kita tengok di Jalan Raja Laut bagaimana penangkapan dibuat yang melibatkan profesional, PTD, doktor, lawyer melakukan kerja-kerja LGBT yang tidak sihat dalam negara kita ini. Ini adalah satu bala, satu penyakit yang harus kita lihat. Jadi kita harap Kementerian Kesihatan bukan takat mengurangkan atau peruntukan, malah menambah dan membuat satu kajian yang spesifik, empirical study berkenaan dengan mental rakyat Malaysia yang sekarang semakin parah dalam semua sektor, termasuk sektor industri, sektor ekonomi, sektor sosial, sektor politik, termasuk juga dalam parlimen ini. Kita tengoklah benda yang sepatutnya mengikut peraturan, bangkit bercakap begitu je, tak minta langsung. Ini juga penyakit mental yang harus diberi perhatian. Puan Yang Dipertua, penyakit mental, masalah politik, mereka ini juga harus diberi satu kaunselor profesional supaya mereka dapat balik align otak mereka itu menjadi jalan yang tindakan diambil di luar jangkaan. Ini yang harus kita tengok. Jika kita berhadapan
dengan penghijrahan tenaga pakar ke sektor swasta dan juga di luar negara. Oleh itu, kerajaan perlu memperkukuhkan skim perjawatan dalam kerjaya dan insentif yang memastikan tenaga pakar terus berkhidmat dalam sistem Penang, kesihatan boleh bagi awam. sikit penang, penang. Okey, sila. Penang. Yang ajak orang bertumbuk dalam parlimen tu pun, itu pun sakit mental juga. Itu pun kalau boleh pun nak minta pergi jumpa dengan doktor. Dalam parlimen ni ajak orang bertumbuk. Okey, Memang tak tak ada akal. Okey, saya bagi. Itu yang kata persepsi mental tu. Ini salah satu contoh mental. Saya nak pergi jumpa jelutong, saya nak bincang. Bukan nak bertumbuk pun. Tapi persepsi ni dibina macam nak bertumbuk. Tak apalah duduk. Pandang. Gaya saya tak bagi. Saya tak Pandang, bagi. ajak bincang macam ni tu bincang Macam itu ni tu sebagai bincang sign. Ini joget ke bincang ni macam ni Dua-dua tu? boleh. Ha? Yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, sila ikut peraturan. Ini memang satu contoh mental yang agak kritikal lah ni. Yang kita perlu lihat. Ya, okey. Oleh sebab itu, kita harap bila melibatkan bebanan hutang, ketidakstabilan pekerjaan dan cabaran dalam kehidupan ekonomi ini menyebabkan dia akan hilang kewarasan. Bila hilang kewarasan, kita harap kita ada satu kaunselor yang boleh nak memberi perkhidmatan supaya ia boleh bertenang dengan keadaan ujian yang dihadapi ini. Sebab tu kalau kita beragama Islam, kita tahu benda ini takdir. Takdir Allah Ta'ala. Bagaimana kita menghadapi takdir ini? Kita balik kepada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah tunjukkan kita jalan yang benar, bersihkan hati kita, ikhlaskan hati kita bila kita hadapi begini. Tetapi bagi mereka yang bukan agama Islam nak bergantung macam mana? Lagipun yang agama Islam pun berlaku juga. Sila. Ingat nak tanya. Okey, oleh sebab itu pada masa yang sama kita tengok stigma terhadap individu yang mengalami masalah kesihatan mental masih wujud. Saya seperti mana dibangkitkan oleh Uli Langat tadi, kata kita mental, ya insya-Allah kita tak tahu benda macam ni sebab kaunselor bahagian psikiatri ni tak ada nak cek kita satu demi satu. Jadi mungkin ada, mungkin tidak. Jadi kalau tuduhan tanpa satu bukti empirikal itu adalah niat jahat. Memanglah orang yang niat jahat ni pun mental juga. Sila Kan? gulung. Jadi kita tak apa, benar macam tu. Kita back to the square balik. Kita back to square. Jadi kita harap apa yang berlaku sekarang, pengukuhan sistem kesihatan mental tidak boleh diukur melalui jumlah kempen atau program semata-mata. Ukuran sebenar ialah sejauh mana rakyat dapat mengakses rawatan dengan cepat, menerima sokongan yang mencukupi dan kembali menjalani kehidupan yang produktif. Justru itu, saya menggesa kerajaan memberi perhatian serius terhadap pengukuhan tenaga pakar, perluasan akses perkhidmatan, pengurangan stigma serta intervensi dalam kalangan generasi muda. Jadi maknanya kesihatan mental bukan sekadar isu perubatan. Ia adalah isu kesejahteraan rakyat, pembangunan modal insan dan juga masa depan negara. Sekian, terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat